Bertemu kembali dalam slot Seminit Bahasa Arab. Akhwat kana yang berikutnya ialah bata. Bata maksudnya bermalam atau berlaku pada waktu malam ataupun sepanjang malam. Kita pernah dengar sebenarnya pernah dengar kalimah bata ni, iaitu bermabit. Kalau belajar bab haji kan, bermabit di Muzdalifah. Makna bermalam di Muzdalifah. Bermabit di Mina, bermalam di Mina. Itu makna bata. Okey. Bata ni akhwat kana. Dalam ayat contohnya bata al-maridu mut'aban. Kalau kita terjemahkan bermalam orang sakit itu dalam keadaan kepenatan. So, ataupun boleh kita terjemahkan sebagai orang pesakit itu bermalam dalam keadaan kepenatan atau penat sepanjang malam, letih sepanjang malam. Itu contoh penggunaannya. So, bata perbuatan tu berlaku pada waktu malam, itu je beza dia. Kalau zola pada waktu siang. Dah seminit kan?